daripada UMNO Tanah Merah. Apabila Datuk Haji Ikmal Hisham bin Abdul Aziz nak bertanding ketua bahagian, pada ketika itu ada sekumpulan sahabat UMNO, pimpinan UMNO Tanah Merah, antaranya Cik Amran bin Abdul Rahman, menyedari hakikat bahawa Datuk Haji Ikmal Hisham datang daripada salah satu cawangan yang tidak berdaftar. Yang tidak didaftarkan makna dia cawangan haram. Maka ada juga pertikaian daripada segi pembayaran yuran. Bantahan demi bantahan dibuat. Namun oleh kerana Cik Amran ini hanyalah orang UMNO kerdil yang nak menegakkan kebenaran dan keadilan mengikut paksi undang-undang dalam UMNO itu, maka ia tidak dilayan. Datuk Haji Ikmal Hisham dan teman-teman pimpinan besar yang di-endorse, yang direstui daripada atas ini terus bertanding. UMNO cawangan haram telah menghantar perwakilan haram kepada Mesyuarat Agung UMNO Bahagian. Maka secara tidak langsung ia menjadikan Mesyuarat Agung Bahagian UMNO Tanah Merah juga haram. UMNO Tanah Merah terus bersidang dengan perwakilan yang haram. Maka dia telah menghantar juga perwakilan yang haram itu ke persidangan Agung UMNO di Kuala Lumpur di PWTC. Maka secara logik akal, tanyalah mana-mana peguam. Perhimpunan Agung UMNO itu juga haram. Maka keputusan penting diambil pada tahun tersebut, iaitu tahun pemilihan UMNO. Maka keseluruhan keputusan mesyuarat tersebut yang menghasilkan jawatan kuasa UMNO, ia adalah mesyuarat haram dan jawatan kuasa haram. Justru itu, Cik Amran juga membawa kes ini ke mahkamah. Malangnya, berdasarkan pengakuan teman-teman Cik Amran bin Abdul Rahman, Zainal Abidin bin Arsyad, Cik Mud bin Cik Mamat, 3 orang ini ahli UMNO Tanah Merah, nak berjuang untuk menegakkan UMNO pada landas undang-undang. Namun malangnya pada ketika itu, mereka dalam proses mahkamah, mereka telah hilang local standard. Mereka telah hilang kelayakan untuk bawa kes ini ke mahkamah. Kenapa? Untuk membawa kes ke mahkamah, dia perlu jadi ahli UMNO. Dia ahli UMNO, ya. Dia bergerak dalam UMNO, ya. Dia aktif dalam UMNO, ya. Sehinggalah akhirnya dia telah, ketika proses mahkamah, dia dipecat. Katanya dengan surat backdated. Surat itu dikebelakangkan tarikhnya. Akhirnya dia hilang kelayakan bawa kes ke mahkamah. Tak apalah, kes tersebut dibuang daripada proses mahkamah. Tetapi saudara, hasil daripada proses mahkamah tersebut telah dilakukan, telah dikeluarkan beberapa bahan penting. Pejabat pendaftar pertubuhan, mahkamah sendiri, malah Setiausaha Agung UMNO juga telah mengeluarkan makluman 126 cawangan. Mereka memperakui 126 cawangan UMNO dalam kawasan Tanah Merah adalah pertubuhan haram yang tidak selaras dengan Akta Pertubuhan 1966. Mereka mengakui, maknanya mereka sedar ini pertubuhan haram. Selepas itu, serentak dengan kami duduk dan kami berbincang, saudara, maka tidak peliklah negara ini ada 1000 masalah. Negara ini ada 1001 krisis. Negara ini ada 1001 pencagahan undang-undang. Rupanya kerana kita ditakbir oleh pertubuhan dan organisasi haram rupanya. Maka kita membuat carian. Carian yang kita buat dan pernah diterbitkan dalam akhbar siasat beberapa tahun lepas menyatakan dengan jelas, dalam UMNO bahagian Jeli dan Baco diyakini tidak ada UMNO yang berdaftar. Malah UMNO bahagian Kota Baru hanya punya beberapa cawangan UMNO yang berdaftar. Begitulah seriusnya, saudara. Dan apabila carian kita buat baru ini di Pejabat Pendaftar Pertubuhan Pulau Pinang, di Pejabat Pendaftar Pertubuhan di Shah Alam dan Pejabat Pertubuhan di Alustar Kedah, kita telah dinafikan hak untuk akses dengan maklumat tersebut kerana diyakini senarai-senarai cawangan yang kita request melalui borang pendaftar 27 namanya, borang tersebut
hampir semua cawangan tersebut merupakan cawangan haram dan tidak berdaftar. Izinkan saya untuk memetik semula Akta Pertubuhan 1966. Dalam Akta Pertubuhan 1966, Akta 335, Peraturan-Peraturan Pindaan sehingga November 2011 menyatakan dengan jelas seluruh rakyat Malaysia boleh pergi ke pejabat pendaftar pertubuhan yang tertentu. Contohnya ialah saudara, Pertubuhan Persatuan Kelab Kamera Kuala Lumpur. Sudah tentu ia berdaftar dengan pejabat pendaftar pertubuhan Kuala Lumpur. Bila kita pergi, rakyat Malaysia dibenarkan. Ada borangnya, borang pendaftaran 27. Kita isi borang tersebut, kita hantar pada dia, dan kita dibenarkan untuk akses fail data maklumat pendaftaran persatuan atau mana-mana organisasi. Itu, dan kalau kita nak beli, kita boleh beli dengan harga RM2 satu. Ini masalah dia, kalau dia benarkan kita beli satu Malaysia, kita beli semua, dia boleh untung beribu dalam masa 2-3 hari pun. Tapi oleh kerana itu, kita dinafikan. Maka penafian tersebut saya sedar kerana mereka mula menghidup bahawa gerakan ini wujud. Namun, kita juga telah mengisytiharkan satu alamat email. Email kita ialah haramkanamno@gmail.com. Email ini, kempen ini telah seminggu lebih bermain di Facebook, bermain di blog, bermain di media cyber. Saudara, tujuan kita isytiharkan alamat email ini untuk apa? Untuk memancing, pertama, sahabat-sahabat UMNO yang masih punya rasa kesedaran bahawa undang-undang itu perlu kita ikuti. Mereka menghantar, saudara, terlalu banyak sangat data kepada kita berkenaan dengan pendaftaran dan pengharaman UMNO ini. Dan jangan saya sebut dengan jelas, kita juga dapat daripada kaki tangan pejabat pendaftar pertubuhan, pegawai mereka menghantar email secara sulit kepada kita. Berpuluh, beratus fail yang kita dapat yang menyatakan, saudara, rupanya daripada pemerhatian kita, kemungkinan besar hanya 25%, hanya suku sahaja cawangan UMNO di seluruh negara merupakan cawangan UMNO berdaftar dan sah yang masih layak lagi untuk berbuat aktiviti. Maknanya sekarang ni terlalu 75% cawangan tidak berdaftar, menghantar perwakilan ke peringkat bahagian tidak sah, dan kemudian menghantar perwakilan ke peringkat pusat tidak sah, dan akhirnya seluruh organisasi tersebut adalah organisasi tidak sah atau kata lainnya organisasi haram. Saya sedari, kempen ini menyasarkan 3 matlamat penting. Pertama sekali, memberikan kesedaran rakyat betapa kita harus menghentikan sebuah organisasi yang dia merasakan diri mereka di atas undang-undang, iaitu UMNO ini sendiri. Justru itu, saudara, kita kempen secara serius turun memberi kesedaran kepada rakyat. Pertemuan-pertemuan kecil dan besar telah dilakukan, sedang dirancang dan akan dilakukan. Dalam pada ketika itu, saudara, kita nak menjadikan sasaran pertama kita, rakyat Malaysia akan menjadikan pilihan raya ini sebagai satu proses referendum penting, iaitu menolak gabungan yang bergabung dengan organisasi haram, iaitu Barisan Nasional. Kedua, kita menyiarkan segala aktiviti kita dan kita naikkan alamat email kita untuk bertujuan apa? Terus memancing dan terus memancing segala maklumat kepincangan berkenaan dengan ini. Saya percaya dan yakin sehingga tiba masanya nanti kita akan memperolehi maklumat yang cukup. Sekarang pun maklumat kita hampir lengkap. Kesasaran kita yang ketiga, kita akan gunakan proses mahkamah dalam perkara ini. Bila saya sebut proses mahkamah, saudara, pejabat Syusa Agung UMNO baru ni, mereka telah berbincang pun berkenaan dengan kempen ini. Mereka berbincang. Sebut dan tanya, teman wartawan pergi tanya mereka. Mereka berbincang. Mereka sebut, tidak mungkin ada ahli UMNO
yang berani bawa kes ini ke mahkamah. Dan kemungkinan mereka yakin mereka boleh gunakan kes mahkamah seperti mana Cik Amran yang dipecat, mereka bawa ke mahkamah. Akhirnya mereka dipecat dengan surat backdated. Ini diakui dalam kes mahkamah yang lepas. Namun saudara, kita punya strategi. Kita takkan bawa masuk kes mahkamah dengan cara yang sama. Kita ada panel penasihat peguam kita. Dan jangan terkejut, nama-nama peguam besar yang tidak disangka-sangka juga sudah menyatakan kesediaan untuk bersama dengan kempen ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita akan ambush UMNO dan Barisan Nasional selepas daripada pembubaran Parlimen Malaysia. Dan kita percaya dan yakin kes tersebut lebih mudah dan keputusan akan didapati dengan lebih cepat. Berdasarkan prediction kes ataupun keputusan kes tersebut, kita akan pergi ke arah sehingga pengharaman UMNO dan Barisan Nasional.